wabarakatuh. Kepada para juri yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi, yang menonton video ini, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nia Aiman Nasuha binti Muhammad Sukri, berusia 11 tahun. Saya bersekolah di SK Parit Mahang yang berkod BBA 3022. Saya salah seorang pengawal sekolah. Okey, di dalam video ini saya ingin membuat ulasan buku bahasa Melayu yang bertajuk 10 Kisah Kebijaksanaan Abu Nawas. Buku ini mempunyai 244 muka surat, terbitan Educated Publishing Sedia Berhad. Penulisan bukunya adalah Encik Zulzila bin Zulkifli. Buku ini menarik minat saya kerana mengandungi maksud tersirat dan tersurat yang boleh dijadikan pedoman, pengajaran serta pelbagai nasihat. Abu Nawas adalah nama yang terkenal di bandar tempat tinggalnya. Beliau dikenali sebagai yang bijaksana, selalu menghibur orang ramai dengan kebijaksanaan dan suka menolong orang ramai yang menghadapi kesusahan. Pernah dikata bahawa Abu Nawas sangat terkenal sehingga mengalahkan raja pada ketika itu. Malah beliau juga sering membuat orang lain terhibur dengan syair-syair yang dikarang sendiri. Ada saja perkara lucu dan gayanya yang bersahaja membuat orang lain terhibur. Pada usianya 30 tahun, beliau sudah mencapai tahap yang tinggi di dalam bahasa dan sastera. Banyak juga syair-syair beliau yang berisi pendaman dan nasihat. Beliau juga mempunyai daya ingatan yang kuat dan berupaya mengetahui dan menghafal pelbagai hadis terdahulu. Saya juga mendapat, setelah membaca buku ini, saya mendapat pelbagai iktibar kisah beliau untuk saya terapkan di dalam kehidupan saya. Akhir sekali, jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.